Selamat datang ke penerangan visual kita hari ini. Okey, jom kita terus selami topik ni. Matlamat utama kita hari ini cuma satu. Kita nak bina satu tali pinggang alat mental yang paling utuh untuk anda kuasai seni membuat keputusan. Kita akan ambil 3 rangka kerja psikologi yang paling berkuasa di dunia dan tukarkannya menjadi strategi harian yang praktikal dan boleh anda terus guna lepas ni. Tapi sebelum tu, cuba renungkan soalan ni sekejap. Pernah tak anda buat keputusan terburu-buru, dalam sekelip mata, lepas tu, zap, rasa menyesal sangat? Atau sebaliknya, anda fikir terlampau lama untuk satu benda yang sebenarnya sangat mudah, sampai anda rasa lumpuh dan tak buat apa-apa tindakan langsung? Itulah yang kita panggil impulsivity dan analysis paralysis. Dan percayalah, minda kita semua memang selalu sangat terperangkap dalam dua keadaan ni. Tapi jangan risau, ini peta perjalanan kita untuk rungkai kekesutan tu. Pertama, 3 gergasi psikologi keputusan. Kedua, fikir pantas lawan fikir perlahan. Ketiga, kuasa intuisi berbanding rangka kerja. Keempat, aplikasinya dalam situasi sebenar. Dan akhir sekali, formula terbaik keputusan bijak. Kita mulakan dengan bahagian pertama, 3 gergasi psikologi keputusan. Seterusnya, bahagian kedua, fikir pantas lawan fikir perlahan. Jadi, Daniel Kahneman, seorang pemenang anugerah Nobel, merumuskan yang otak kita ni beroperasi melalui 2 sistem kognitif yang sangat berbeza. Sistem satu ni, ia pantas, kilat, sangat automatik, penuh dengan emosi dan amat intuitif. Ia bertindak laju sebelum anda sedar pun. Tapi sistem 2 pula, ini jauh lebih perlahan. Ia sangat sedar, berpaksikan logik dan menuntut usaha serta tenaga kognitif yang besar untuk dihidupkan. Poin paling penting kat sini ialah Kahneman guna pendekatan saintifik ni untuk dedahkan kenapa kita selalu sangat buat silap. Beliau membongkar apa yang kita panggil bias kognitif yang tersembunyi. Kalau nak dibayangkan, buku Kahneman ni macam alat diagnostik yang tajam dalam tali pinggang alat kita. Ia tunjuk dengan jelas, hey, kat sinilah titik buta anda. Masuk bahagian ketiga, kuasa intuisi berbanding rangka kerja. Kalau kita letak ketiga-tiga karya hebat ni sebelah menyebelah, kita akan nampak fungsinya. Kahneman mewakili sains tulen. Beliau menyelam paling dalam, mencari bias minda. Malcolm Gladwell melalui bukunya Blink pula adalah juara kepada sistem satu. Beliau puji kehebatan intuisi dan keputusan sepantas kilat. Manakala adik-beradik Heath melalui Decisive adalah arkitek proses. Mereka utamakan sistem tu dengan cipta satu rangka kerja yang terstruktur. 3 alat berbeza untuk fungsi yang berbeza. Bahagian keempat, situasi sebenar bila agaknya kita nak guna mana satu. Cuba bayangkan prinsip Blink beraksi dalam dunia nyata. Seorang doktor di Jabatan Kecemasan, doktor ni cuma ada 30 saat je untuk buat keputusan hidup atau mati pesakit. Beliau guna teknik thin slicing, ambil maklumat yang sikit dan terus buat keputusan yang tepat. Memang tak ada masa langsung nak lukis carta aliran masa ni kan? Jadi, bila sebenarnya kita boleh percaya naluri sebegini? Pertama, masa kecemasan bertekanan tinggi. Kedua, dalam bidang yang anda memang ada kepakaran mendalam. Maksudnya anda dah lalui ribuan jam latihan. Dan ketiga, untuk keputusan yang betul-betul perlukan feel atau perasaan macam nilai keserasian waktu temuduga kerja atau pilih pasangan hidup. Ingat tau, intuisi ni cuma jadi kuasa adiwira kalau ia disokong oleh pengalaman yang sangat luas. Sekarang, jom kita tukar gear. Bandingkan doktor yang pantas tadi dengan buku Decisive beraksi. Fikirkan tentang seorang pengasas startup tempatan yang tengah buntu. Dia kena buat keputusan sama ada nak ubah arah perniagaan atau tutup terus syarikat tu. Ini situasi berisiko tinggi dan melibatkan masa depan yang panjang. Untuk kes macam ni, memperlahankan rentak pemikiran tu bukan sekadar pilihan, ia adalah satu kemestian yang kritikal. Jadi, bila yang nak kena guna rangka kerja Decisive ni? Guna bila anda berdepan keputusan penting jangka panjang. Contohnya, nak tukar kerjaya, nak beli rumah atau nak kahwin. Ia juga wajib diguna bila emosi anda tengah membuak-buak atau bila melibatkan duit yang banyak. Rangka kerja WRAP dalam buku ni tolong rampas balik steering kawalan daripada emosi kita dan bagi satu struktur rasional yang selamat. Habis tu, bila nak guna buku Kahneman Thinking Fast and Slow? Alat ni sangat sesuai untuk faham kenapa anda rajin sangat add to cart beli barang online pukul 2 pagi. Atau bila nak kaji balik, kenapa anda asyik gaduh benda yang sama dengan pasangan. Ia juga alat paling mantap untuk buat pre-mortem sebelum menuluskan sebarang keputusan besar. Pendek kata, Kahneman paksa kita cermin balik tindakan kita sendiri. Akhir sekali, bahagian kelima, formula terbaik keputusan bijak.
Macam mana nak satukan semua ni? Senang je. Kita ada plan 3 langkah. Langkah pertama, fahami bias anda dulu menggunakan ilmu Kahneman. Tahu di mana kelemahan logik anda. Langkah kedua, latih intuisi tu melalui pengalaman macam saranan Gladwell supaya sistem satu anda jadi setajam pisau. Dan langkah ketiga, gunakan proses berstruktur dari decisive bila anda berdepan pilihan hidup yang mengubah masa depan. 3 alat berbeza digabung jadi satu strategi minda yang sangat kebal. Kalau ada satu benda yang anda perlu ingat dari penerangan ni, ia adalah ini. Kita mampu buat keputusan yang jauh lebih baik kalau kita faham macam mana jentera minda kita berfungsi. Memahami minda bukan bermakna kita bunuh emosi kita, tapi ia adalah tentang pemerkasaan diri yang sebenar. Sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Cuba fikirkan satu keputusan sukar yang sedang bermain kat kepala anda sekarang ni. Tanya diri anda, untuk hal ni, patutkah anda guna naluri pantas blink atau struktur perlahan decisive? Dan yang paling penting, ada tak bias tersembunyi yang tengah kawal pilihan anda tanpa anda sedar? Fikir-fikirkanlah. Bawa tali pinggang alat mental ni bersama anda lepas ni dan saksikan sendiri macam mana ia mengubah hidup anda. Terima kasih kerana fokus bersama saya hari ini.